influencer ini telah scam. Kotak kosong bang, kotak kosong. Nampak? Hai, Assalamualaikum. Ikutkan, saya tak nak jawab pun isu-isu macam ni. Tetapi isu ini telah menimbulkan terlalu banyak fitnah daripada mulut-mulut manusia. Jadi saya di sini untuk menjaga nama saya juga. Dan saya akan jawab satu persatu apa yang dia cakap. Jap, sebelum tu, dengar sampai habis dan share video ini kepada semua. Member aku tanya kau betul ke nak bagi kereta ni? Dia kata tak, aku buat konten je. Lepas tu dia gelak-gelak. Bang, siapa member kau tu? Abang bawa jumpa kawan saya yang abang cakap tu. Cuba bawa jumpa sekejap, saya nak tengok. Abang ni suka menimbulkan fitnah ni bang. Nak repair kereta tu tak sampai 5,000 pun. Dan tiba Sedap je mulut dia kan. Saya dah cakap dah, kereta saya rosak hari tu pun saya tak pernah nak jangka. Dan kos repair saya, korang sendiri boleh tengok dekat sini, nak dekat 25,000 dah saya repair. Apa masalah abang? pergi tolak dekat Yuska, kau dapat lebih daripada cash tu. Saya tidak pernah paksa akak tu untuk akak tu nak ambil apa. Dan akak tu lebih memilih untuk ambil 50,000. Bagi saya, tak semua orang yang mampu untuk jaga kereta seperti itu. Dan bagi saya, semua orang ada pilihan masing-masing. Pulanglah atas dia. Yang abang ni masalah apa? Sekarang ni kita nak settle macam mana? Hei, ikutkan, saya nak saman je orang-orang macam ni. Tapi tak apalah, saya tahu kita sama-sama cari rezeki kan. Dia habis 3 juta ringgit untuk sebulan buat giveaway iPhone. Pertama sekali abang cakap phone saya RM2,500 satu biji, iPhone 11. Mana abang tahu satu biji RM2,500? Semua adalah iPhone yang second hand saya beli kat luar. Abang cakap satu biji RM2,500. Padahal satu biji RM1,000 lebih je. Tekanlah satu biji ni RM1,400. Kali dengan 40 biji satu hari, RM56,000. Kali dengan 30 hari saya buat. Seperti apa yang abang cakap lah, RM1,680,000 untuk saya bagi iPhone dalam masa 30 hari. Bagi saya, RM1,680,000 ni bang, saya dah biasa dah bang bagi dekat follower saya. Sebelum-sebelum ni pun saya dah biasa dah dengan amount yang macam ni. Bagi saya tak terlalu besar pun untuk saya bagi dekat orang. Abang cakap saya punya sale ataupun saya punya jualan tak lebih daripada tu. Macam mana abang tahu saya punya sale? Sale daripada penjualan perfume saya ke? Hasil daripada perniagaan saya ke? Perlu ke saya kongsikan? Okey, saya dah buat RM5 juta, saya dah buat RM10 juta. Perlu ke saya kongsikan benda-benda macam ni? Kau suka-suka je cakap orang scam. Engkau sekarang ni dah menabuh fitnah dekat orang. Engkau dah fikirkan, orang dah fikirkan aku ni seorang penipu. Jangan suka-suka fitnah orang bang. Tak baik tau. Tu esok lusa lagi kotak yang sama. Hari-hari saya buat live. Ya, memang betul, saya akan pakai kotak-kotak yang sama bila saya buat live untuk bagi orang iPhone. Tetapi apa masalahnya? Saya bagi ke tak bagi orang iPhone? Berapa ramai dah orang yang dekat luar tu yang dah dapat iPhone daripada saya? Tak menjadi masalah pun. Dia masalahnya bila orang tak dapat iPhone, memanglah dia akan support abang. Sebab semua orang berharap. Saya cakap, jangan berharap. Ini adalah rezeki. Kebanyakan kotak dia adalah belakang kosong. Kenaan dengan kotak kosong, sebenarnya macam ni. Saya beli phone second hand, phone yang lebih murah. Contoh bila saya beli, saya akan dapat phone dalam keadaan macam ni. Nampak tak? Masih lagi cantik. Walaupun second hand, harga dia lebih murah daripada original. Contoh, original harga RM2,000 lebih, tapi yang second hand harga dia RM1,000 lebih. Bagi saya beli yang murah, saya boleh bagi lebih pada ramai orang. Saya memanglah beli macam ni bang. Mestilah saya minta dekat dia, saya nak ada kotak dia. Supaya apa? Contoh dia, saya nak ada satu set. Barulah cantik bila bagi dekat orang. Memanglah kotak dia semua berlainan dengan, sebab dia bukan original. Tak, ni kita beli atas tangan orang. Tengok ni semua contoh-contoh. Semua ni ada isi bang. Semua ni ada isi bang. Memanglah nampak ringan kan? Nampak macam tipu kan? Nampak je bila saya buka. Perlu ke saya nak tunjuk benda-benda macam ni? Terlalu banyak fitnah dah. Yes, kotak kosong. Kita buka. Kotak kosong. Kotak kosong Kotak kosong bang. Kotak kosong. Nampak? Kalau korang tak percaya, cuba awak pergi beli kat kedai, dekat mana-mana lah, dekat KL ke, dekat Loyat dia. Pergilah beli. Cuba beli iPhone second hand. Tengok dia bagi kotak apa. Dia akan bagi phone sahaja. Kalau awak minta kotak, dia akan bagi kotak. Dia jual berasingan. Faham tak? Nampak ni? Semua ni kotak kosong Kotak kosong. Ya bang, ni kotak kosong. Kuatnya abang sebarkan fitnah. Kotak kosong. Ya Aisyah. Aisyah tipu bagi kotak kosong. Ni nampak ni bang. Nampak? Semua ni ada isi. Cantik lagi tak? Second hand pun. Cantik lagi tak? Kita bagi secara percuma. Yang mana ada rezeki. Saya ada beli juga iPhone 15 yang original. Tengok contoh. Kalau yang original macam ni kan bang, betul tak? Nampak? Saya tak boleh buka lagi. Ni iPhone 15 contoh. Kotak kosong, nampak? Ya bang, memang kotak kosong saya bagi. Tapi dalam ada isi bang. Dalam ada isi. Bila orang dapat, barulah cantik. Suka-suka je menabur fitnah. Saya buat video macam ni supaya tidak lagi ramai orang boleh salah tanggapan terhadap saya. Sekarang ni abang dah menabur fitnah kat saya. Terlalu banyak orang fitnah saya. Jadi saya nak diam, tapi saya terpaksa jawab soalan macam ni disebabkan terlalu banyak mulut-mulut manusia. Saya tahu ini zaman fitnah. RM100. Awak janji siapa beli sekarang dapat iPhone. Kami terus beli. Berkenaan dengan ini, saya dah cakap, saya akan pilih yang mana yang ada rezeki. Bukan semua yang saya bagi bang. Suka-suka je main fitnah-fitnah orang. Sarung kopiah, pergilah buat konten dekat tempat lain pula, dekat masjid ke apa. Itu macam korang kena kencing macam tu je. Oh, dia punya sebar fitnah tu
Tak tahu nak cakap macam mana lah. Sebelum saya pergi cuci masjid ni, berapa lama dah saya buat kerja-kerja macam ni. Berapa lama dah saya pergi bantu, berapa ramai dah orang. Seluruh Malaysia dah saya dah pusing jelajah negeri. Macam-macam benda dah saya dah buat. Elok ni nak cakap memang sedap tau. Nak fitnah orang ni cakap pam 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 pam. Bila orang komen sedap je orang komen pada muka dia. Memanglah orang dengki kan. Pertamanya orang-orang bangsa kita juga yang dengki dengan kejayaan orang, benci dengan rezeki orang. Alhamdulillah, setiap apa kata-kata pada manusia tu semua saya terima. Tak apalah, saya maafkan semua komen-komen yang buruk berkenaan dengan saya. Terima kasih sangat-sangat di bulan-bulan Ramadan macam ni, dengan kutukan manusia macam ni. Anyway, saya nak minta maaf kepada semua follower saya yang berharap pada saya. Saya tak dapat nak bagi dekat semua. Saya buat mana yang saya mampu sahaja. InsyaAllah doakan saya menjadi orang lebih kaya, boleh memberi manfaat lebih ramai orang, boleh memberi lebih banyak iPhone, lebih banyak bantuan dan sebagainya. Terima kasih semua. Assalamualaikum, salam Ramadan. Saya harap dah tak ada lagi dah fitnah daripada mulut-mulut yang sangat-sangat negatif. Inilah kan kehidupan. Bila kita diam, orang pijak kepala kita. Kadang-kadang kita harus tegakkan juga kebenaran. Biarlah orang nak cakap apa. Yang penting kepada semua yang tengah buat kebaikan tu, teruskan. Jangan give up. Pergi mampus apa orang nak cakap pasal kita. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Assalamualaikum, salam Ramadan.